warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati barisan panel hakim yang adil lagi bijaksana, div-div kehormat para guru serta rakan-rakan pelajar sekalian. Pada kesempatan penuh bermakna ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang bertajuk 5 Prinsip Rukun Negara. Hadirin sekalian, sesungguhnya rukun negara adalah nadi dan jiwa bangsa Malaysia. Ia digubal selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969 sebagai pedoman untuk memastikan rakyat hidup dalam suasana aman, bersatu padu dan berdisiplin. Tanpa rukun negara, hilanglah arah bangsa, runtuhlah tiang seri negara. 5 prinsip rukun negara ini menjadi obor yang menerangi jalan kita. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Prinsip pertama yang ingin saya gemar dan gaungkan ialah prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Institusi diraja di Malaysia bukan sekadar hiasan protokol, tetapi merupakan payung kedaulatan dan benteng terakhir yang menetralkan krisis politik negara. Namun, apa yang menyedihkan pada hari ini? Di era digital, wujud segelintir netizen termasuklah golongan remaja yang terpengaruh dengan daya subversif tanpa segan silu memperlekehkan institusi diraja di ruangan komen TikTok. Mereka berselindung di sebalik nama samaran, menghamburkan naratif kebencian demi agenda peribadi. Hadirin sekalian, adakah ini acuan warga negara yang kita impikan? Sama sekali tidak. Sebagai pelajar sekolah menengah yang bakal memegang status pengundi muda, kesetiaan kita tidak lagi diuji dengan memegang senjata di medan perang. Kesetiaan kita hari ini diuji melalui intelek dan jati diri. Menapis setiap informasi cyber, menolak sebarang cubaan menghasut yang boleh menjatuhkan imej institusi beraja dan kedaulatan negara. Menggunakan ruang pendidikan ini untuk mempersiapkan diri menjadi modal insan yang menyumbang kepada ekonomi negara. Bukan yang menjadi liability yang memburukkan nama Malaysia di persada antara bangsa. Ingatlah, apabila rakyat setia pada paksi kepimpinan yang sah, tiada badai luar yang mampu merobohkan kota perpaduan kita. Hadirin yang berbesi, landasan kedua yang memandu survival negara ialah prinsip keempat, kedaulatan undang-undang. Undang-undang dicipta bukan untuk menyekat kebebasan mutlak manusia, tetapi untuk memelihara keadilan sosial. Muktahir ini kita sering dikejutkan dengan kes-kes salah laku remaja yang semakin ekstrim daripada isu lumba haram, salah guna dana sintetik, sehinggalah kepada jenayah kolar putih cyber. Fenomena ini berlaku kerana hilangnya rasa hormat terhadap institusi perundangan. Ada yang menganggap undang-undang boleh dibeli dan ada yang merasakan diri mereka berada di atas undang-undang kerana pengaruh status sosial. Di peringkat sekolah menengah, kita adalah mikrosmos kepada masyarakat luar. Apabila kita mematuhi disiplin sekolah, menghormati sistem kepimpinan pengawas dan guru, kita sebenarnya sedang melatih diri menghormati kedaulatan undang-undang. Apabila kita menentang keras budaya buli fizikin maupun buli cyber di asrama atau di dalam kelas, kita sedang menegakkan keadilan. Jika dari bangku sekolah kita sudah berani memanipulasi peraturan, jangan pelik jika esok hari kita menjadi perosak integriti. Negara yang mengamalkan rasuah dan salah guna kuasa melentera buluh biarlah dari rebungnya.
Hadirin yang budiman, prinsip terakhir yang menjadi neraca moral kita ialah prinsip kelima, kesopanan dan kesusilaan. Sifat ini adalah benteng psikologi yang membezakan antara manusia yang beradab dengan manusia yang biadab. Namun, mari kita jenguk ke dalam realiti dunia maya hari ini. Di sebalik topeng akaun palsu, bahasa kesopanan kita kelihatan semakin tenat. Makian fitnah dan cancel culture dilepaskan tanpa memikirkan impak psikologi ke atas mangsa. Budaya timur yang penuh dengan kelembutan lambat laun terhakis digantikan dengan budaya barat yang agresif dan individualistik. Sebagai pemuda harapan bangsa, kita bertanggungjawab memugar semula tamadun adab ini. Kesopanan kita harus diterjemahkan dalam adab menuntut ilmu, iaitu menghormati guru-guru yang mencurahkan keringat. Kesusilaan kita mesti dibuktikan dengan sifat empati, iaitu menghormati kepelbagaian budaya, agama dan pandangan politik rakan sekuliah tanpa prejudis. Yang kuring itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Apabila minda kita kelas pertama disulami pula dengan adab yang mulia, maka barulah acuan perpaduan kita akan terus utuh dan dihormati dunia. Konklusinya, rukun negara bukanlah sekadar retorik politik atau perhiasan dinding di dewan sekolah. Ia adalah instrumen ampuh yang menentukan sama ada Malaysia akan terus tegak berdiri atau rebah menyembah bumi. Sesungguhnya, tanpa rukun negara, hilanglah arah bangsa. Rukun negara, jiwa bangsa. Rukun negara, nadi negara. Sebelum saya mengundur diri, terimalah serangkap pantun daripada saya. Gemerlap bintang di tengah malam, pohon beringin tumbuh melata, rukun negara teras menyalam. Malaysia aman, makmur sejahtera. Sekian, terima kasih.